antara lembah dan bukit. Di daerah Jabat, hidup kami bagaikan dua alam. Di tanah lembah, tanah datar yang subur, di mana orang-orang tua turun awal pagi, menyiang bendang, menanam padi, menoreh getah, dan mengurus kebun. Di atas bukit pula dunia lain terbentang, di mana orang tua-tua memburu pelanduk, mencari damar, mengambil umbut dan hasil hutan. Ada yang buat rumah padi di tanah tinggi. Hanya orang tua-tua yang mempunyai pengalaman ini. Tapi zaman berubah. Orang muda jarang naik bukit kini. Kerja mereka lebih ke kota dan skrin, bukan hutan dan denai. Bagaimanapun, kadang-kala orang kampung pun sekali-sekala bersama orang muda mendaki bukit. Bukan hanya untuk peluh, tapi untuk sambungan rasa dan sejarah. Di antara lembah dan bukit itulah kami belajar. Yang baru mesti mengenang yang lama. Yang lama juga patut terus hidup dalam langkah baru.